Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan sahabat, hari ini kita memasuki hari yang ke-15 kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga berpuasa kita pada hari ini dan insya-Allah kita akan berbuka sebentar saja daripada sekarang ini. Puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuka kita nanti berbuka dengan penuh kegembiraan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lis-sa'im, bagi orang yang berpuasa, farhatan, dua kegembiraan. Farhatun inda liqa'i rabbih, satu kegembiraan bila dia berjumpa dengan Tuhannya, dan wa farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan lagi lah tak kala mereka ni berbuka. Itulah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berpuasa. Rakan sahabat, saya nak berkongsikan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak melepaskan momen-momen yang indah, saat-saat yang paling mustajab untuk kita berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-sa'im inda fitrihi la da'watun ma turaddu. Maksudnya bagi orang yang berpuasa ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya sewaktu dia berdoa tidak akan ditolak ataupun tidak akan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambillah kesempatan untuk keberadaan kita sebelum kita berbuka. Ada dua doa. Doa yang pertamanya adalah doa biasa kita baca, itu doa makan, doa untuk berbuka. Tetapi jangan kita lepaskan peluang ialah kita berdoa, mohonlah seberapa banyak hajat yang kita ingin mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya hajat kita itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang kita baca sebentar tadi. Jadi kepada rakan sahabat, selamat berbuka. Semoga puasa kita siaman makbula wa iftaruna, berbukanya kita sebentar saja lagi daripada sekarang, iftaran sahiyya, berbuka dengan penuh kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.